Ada 3 jenis orang pada hari kiamat Allah akan laknat dia. Pertama sekali, rajulun raghiba an walidayhi. Pertama sekali orang hak benci mak ayah dia. Ni Allah laknat. Awak tak boleh anak kat mana pun mak ayah awak ada kesilapan zaman dulu ke apa ke, awak tak boleh benci mak bapak. Sebab kalau tak ada mak bapak, awak pun tak ada juga. Jadinya tak boleh benci. Wa akharu sa'a fi tafriqin baina rajulin wa imra'atin liyakhlufa 'alaiha ba'dah. Yang kedua, orang yang menceraikan sepasang suami isteri, kemudian setelah isteri itu diceraikan, dia menggantikan pula jadi suami orang tu. Maknanya dia ni orang ketiga, mengganggu rumah tangga orang. Istilah netizen sekarang dia panggil penyonda. Dia ganggu rumah tangga orang sebab dia nak jadi pemain gantian. Tak boleh begitu. Awak ganggu rumah tangga orang sebab awak nak masuk. Tak boleh rosak rumah tangga orang. Wa akharu sa'bil ahadith bainal mu'minina liyata'adaw wa yatabawadu. Orang yang berusaha supaya orang Islam ni saling benci membenci, saling dengki mendengki, marah memarahi disebabkan dengan hasutan dia.